lokasi pertama hunting pada hari ini adalah di Aeon Seri Kembangan. Okay, harap dapat hasil Fantasika apa, hasil kereta real car yang menarik dan rare. Okay, teruskan bersama saya sehingga ke penghujung hunting ini untuk tengok apa hasil yang akan saya dapat. Okay, lokasi pertama untuk hunting Hot Wheel pada hari ini, iaitu di Aeon Seri Kembangan. Okay, harap dapat kereta-kereta yang rare, JDM atau tak kisah, Bugatti Chiron mungkin. Okay, kita masuk ke Aeon. Lokasi pertama hari ini memang ada nasib yang baik. Okay, jom cari parking. Okay, kita sampai di Aeon Mall, Aeon Seri Kembangan. Okay, untuk lokasi pertama di Aeon Mall. Okay, Ferrari daripada Burago. Model Hot Wheel yang boleh bertukar colour, Belden. Ini ada bank polis di Raja Malaysia, RM20.50. Awal Okay, hanya tinggal model dinosaur. Jadi Narawagan. Okay lah, kita teruskan misi kita mencari Hot Wheel di Giant. Harap ada lah rezeki dapat rasa kereta real JDM, Porsche, Bugatti
Okay, di Giant kita try cari wheel. Giant juga dia ada sekarang hasil yang berjaya ditemui. Okay, seterusnya kita ke Alamanda. Agak mengecewakan hari ni, tiada satu pun wheel yang berkenan. Okay, ni parking basement Jalan Anda. Kita ke level 2. Senang, kat situ ada auto pay. Untuk hunting pada hari ini hanya dapat satu item, iaitu daripada color shifter Mitsubishi Lancer Evolution, yang mana saya dapat ni berharga RM16.90 di MPH Alamanda. Okey, ini saja hasil hari ini hunting di 3 buah tempat, iaitu Aeon Taman Equine, Giant dan Alamanda. Dan Alhamdulillah rezeki dapat Mitsubishi Lancer Evolution color shifter, yang mana uniknya model color shifter ini ialah apabila direndam ke dalam air sejuk ia akan bertukar warna ke warna lain, dan apabila kita rendam ke air panas dia akan kembali ke warna asal. Okey, untuk review kereta ni, Mitsubishi Lancer Evolution color shifter ni akan dibuat untuk video seterusnya, yang mana saya akan rendam ke dalam air sejuk untuk melihat warnanya bertukar. Itu saja untuk hunting kali ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Teruskan subscribe, like dan komen di video ini.